Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, jom kita sama-sama lihat panduan gaya rambut ni. Ia ringkas je tapi penting supaya kita semua boleh tampil lebih kemas dan rasa lebih berkeyakinan bila datang ke sekolah setiap hari. Panduan ni dibuat khas untuk awak semua, murid-murid perempuan SK Abang Haji Matahir. Ini cara kita tunjukkan disiplin dan identiti kita sebagai warga sekolah yang hebat. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian yang paling seronok, iaitu gaya-gaya rambut yang dibenarkan. Bukan je nampak kemas, tapi yang penting, ia akan buat awak rasa selesa dan bersedia untuk belajar. Cuba lihat contoh-contoh ni. Nampak tak? Semua gaya ni ada satu persamaan, iaitu rambut tak menutupi muka. Ini penting sangat tau, supaya fikiran kita boleh fokus 100% pada pelajaran dan senang nak bersembang dengan kawan-kawan dan cikgu tanpa ada gangguan. Kemas pun kemas, selesa pun dapat. Okey, peraturannya mudah je. Kalau rambut awak dah panjang melepasi paras bahu, ia wajib diikat dengan kemas. Nak ikat ekor kuda boleh? Nak tocang pun boleh. Tak ada masalah. Cuma, ingat ya, getah rambut atau ribbon mestilah berwarna hitam atau putih sahaja. Barulah nampak seragam dan segak dengan uniform sekolah kita kan? Selain tahu apa yang boleh dibuat, kita juga kena tahu gaya yang mana patut kita elakkan. Ini pun sama pentingnya untuk pastikan kita sentiasa nampak kemas dan berdisiplin. Nah, gaya-gaya macam ni yang menutupi muka atau yang nampak terlalu ranggi memang tak dibenarkan. Ingat, tujuan utama kita datang sekolah adalah untuk belajar. Jadi, apa-apa saja yang boleh buat kita hilang fokus, lebih baik kita elakkan. Ayat ni dah jelaskan semuanya dengan terang. Cuba bayangkan, kan leceh kalau setiap kali nak menulis atau membaca, kita asyik kena selak rambut yang jatuh ke muka. Jadi, bila pandangan kita jelas, barulah senang nak beri tumpuan sepenuhnya dalam kelas. Baik, kita teruskan. Selain cara kita ikat rambut, ada beberapa lagi perkara penting yang kita semua kena ingat dan amalkan. Peraturan kat sini sangat jelas. Sebelah kiri tu yang dilarang. Maksudnya tak boleh warnakan rambut atau pakai rambut palsu. Biarkan rambut kita dengan warna asli. Sebelah kanan pula yang diwajibkan, iaitu rambut kita mestilah sentiasa bersih. Itu yang paling utama. Yang ini bukan setakat peraturan tau, tapi lebih kepada penjagaan diri. Rambut yang bersih dan sihat akan buat kita rasa lebih segar dan yakin. Ia juga penting untuk keselesaan diri kita dan juga kawan-kawan sekeliling. Jadi, pastikan rambut sentiasa dijaga rapi ya. Okey, kita dah nak sampai ke penghujung. Jom kita imbas kembali 3 perkara paling penting yang perlu kita ingat dan amalkan setiap hari. Senang je. Senang kan nak ingat? Nombor 1, ikat rambut kalau panjang. Nombor 2, guna aksesori warna hitam atau putih sahaja. Dan nombor 3, yang paling penting, sentiasa jaga kebersihan rambut. Kalau kita amalkan 3 perkara ni, kita bukan saja ikut peraturan, tapi kita juga tunjukkan yang kita ni seorang murid yang hebat. Bila kita nampak kemas, kita pun akan rasa lebih yakin dengan diri sendiri, betul tak? Bila kita dah selesa dan yakin, barulah semangat nak belajar tu datang. Senang nak fokus dalam kelas. Jadi, soalannya sekarang bukan cuma dah sedia ke belum, tapi apa agaknya pencapaian hebat yang awak nak raih di sekolah hari ini? Jom kita jadi murid yang cemerlang.